4 premis jadi tempat tinggal parti diserbu. Kota Baru. 4 premis yang diserbu dalam Ops Sekap pada Ahad didapati menjadi tempat tinggal 17 pendatang asing tanpa izin warga Bangladesh. Pengarah Jabatan Imigresen Negeri Kelantan, Muhammad Yusof Tan Muhammad Hassan berkata, kesemua mereka ditahan di premis terbabit di sekitar Pengkalan Apa dalam operasi yang dijalankan kira-kira jam 4 petang. Menurutnya, antara kawasan yang diserbu ialah Taman Seri Batu 6 Tok Kaya, dan sebuah rumah kongsi di Mukim Pulau Gajah. Kesemua yang ditahan berusia antara 19 hingga 40 tahun dan siasatan mendapati 14 daripada mereka disyaki melakukan kesalahan di bawah Seksyen 6, 1C dan Seksyen 15, 1C Akta Imigresen 1959/63. 3 individu lagi disyaki sebagai ejen ditahan di bawah Seksyen 26A Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran 2007, katanya melalui kenyataan pada Isnin. Beliau memaklumkan bahawa kesemua yang ditahan telah dihantar ke Depot Imigresen Tanah Merah untuk siasatan lanjut. Muhammad Yusof turut mengingatkan setiap majikan supaya menggaji warga asing yang mempunyai PAS yang sah. Orang ramai juga boleh tampil menyalurkan maklumat mengenai parti atau sebarang aktiviti warga asing yang menyalahi undang-undang, katanya. Jelas beliau, tindakan tegas tanpa kompromi akan diambil terhadap mana-mana pihak yang mendalangi, memudah cara atau bersubahat melindungi parti.